Ok guys, bermula checkpoint kita di pintu masuk Max. Kita berkumpul dan kemudian lepas kita berkumpul tu kita ke kawasan parking berhadapan dengan program kita yang sebenar lah. Dalam perjalanan kita ke sana, program kita hari ni adalah ride Kawasaki daripada Max ke Muar. Waktu ni kita tengah sama-sama bergerak menuju ke dalam kawasan ini sebenar lah, di kawasan program kita Max. Dan kita ambil ke sana ramai-ramai lebih kurang antara 20 hingga 30 biji untuk skubat lah. Ok, kita melalui kawasan Tasik. Ok, kemudian kita teruskan perjalanan. Kita buat U-turn di sini. So kita teruskan pergerakan kita menuju ke kawasan kita sebelah di hadapan kita masuk Max. So waktu ni kita siri rombok dan kita parking di kawasan hadapan kita masuk Max. Ok, setelah kita parking kita bergambar dahulu. Ok, apa yang kita dapat tiket tiket percuma guys, percuma masuk lah. Kita ke kawasan program kita di Max. So kita berjalan-jalan sekitar ni, kita tengok view lah, ramai kat sini yang datang. So kita enjoy lah. So mau kita naik ke atas sampai apa yang ada. So ni kawasan Dewan Hosi di mana banyak motosikal yang ada di dalam, seperti Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda, Sintaya dan lain. Serta video sedikit serta juga gambar sedikit di dalam kawasan. Ok, kita gambar dulu. So ini kawasan yang hot. Ok, kita bergambar dan seterusnya kita bertolak ke Muar. Waktu ni kita tengah sama-sama tolak ke Muar. Ok, kita teruskan perjalanan kita. Kita nak masuk ke highway. Kita berhad di kawasan yang rawat Seremban. Di sini minyak dan tinting yang lain. So, kita teruskan perjalanan kita ke Muar. Tuh. So perjalanan kita hampir 2 jam ya guys ke Muar. So kita sampai ke kawasan RNR. Kita berehat dulu. So kita teruskan perjalanan lagi ke kawasan kita Nasi Biryani Tanjung Akas. Sepanjang tengok buri jalan kita ambil view sikit lah apa yang ada di kawasan Tanjung Akas. Kita berada di bandar dia sikit, kawasan traffic light.
antara momen yang kita ambil ni adalah kita dah potong, kita dah check sesuai, kita masukkan dalam konten kita. So kita teruskan perjalanan. Kita belum sampai lagi guys. Kita berada di Johor Kita Bahru. dapatkan trafik. Okey, saya Tanjung Agas, pusat bandar. Okey, kita hampir sampai ke destinasi. Okey, boleh lagi. Oh, boleh lagi. Kita belum sampai lagi. Sikit lagi. Okey, kita dah sampai ke destinasi makan-makan kita. Nasi biryani lah hari ni. So kita cari kawasan untuk parking. So ada yang tunggu ni, check kat skuter kita. Okay, daripada sekarang kita berada di Tanjung Agas. Kita ride daripada Mak F tadi sehingga ke Tanjung Agas. So kita makan nasi biryani kat sini ya. Okay, Bapak Raja, penat? Cepat. Terima kasih Kawasaki datang ke Sanina Cafe Muar. okey, kita kena destination kita ke kawasan Muar. Kita bergambar dulu di tepi sungai. Kita kawasan ni kita lah gambar yang macam ni. So kita ambil peluang untuk gambar selfie dan kita atur sebadis. So sekarang kita gambar sekejap je, tak lama kat sini. Okay, ini kita cari tempat gambar tempat lain pula. Kita cari kawasan yang ini yang cantik lah. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Terus ke depan ada satu tempat yang cantik juga. Nanti kita akan tunjuk kepada korang. Okay, kita meniti di atas jalan ni ke depan sikit. Satu lagi kita akan bergambar sebaris dekat sini. Okey, inilah hasil gambar kita. Okay, next destination kita plan untuk pergi ke makan-makan cendol. Makan-makan cendol waktu ni dah waktu petang. So kita sekali lagi masuk ke bandar Muar. Jalan-jalan sekitar bandar Muar. Jumpa lagi kakak yang escort kita. Dia berada di kawasan Muar sini. So dia tunjuk jalan kat kita. Okay, kita teruskan perjalanan kita ke kawasan cendol. Di akhir video nanti cendol kami. Okay, kita masuk ke kawasan bandar ni. So kita layan view dulu bangunan, jalan. Kita tengok view-view yang cantik. Right, santai-santai guys. Tidak perlu laju. Kita janji kita selamat dalam perjalanan. Itu sahaja. So kita melalui jalan bandar-bandar. Kita dah sampai ke kawasan cendol. Okay, cendol ni agak comel lah kawasan dia.
di lorong agak sempit sikit. Kita cari parking kita. Cendol Kampung Hulu. Okey, Cendol Kampung Hulu. Okey. So sini cantik lah untuk gambar tepi yang dihias tu. So kita cari parking dulu lah sebelum kita nak bergambar. Hai guys, kita berada di kawasan Cendol Kampung Hulu. Okay, enjoy. Bye. Okay guys, dah habis video kita enjoy makan cendol. Bye bye, jumpa di next video.